Sejak penemuan mayat seorang kanak-kanak perempuan berkeadaan tragis pada pagi 17 September 2007 dalam sebuah beg sukan yang ditinggalkan di hadapan sebuah rumah kedai di PJS 1/48 Petaling Jaya, Selangor, Jazlin Abdul Jalil tetap berpendirian itu bukanlah anaknya, Nurin Jazlin. Kematian tragis Nurin yang maut selepas diculik dan dibunuh kejam 16 tahun lalu ketika berusia 8 tahun juga memberi impak kepada masyarakat sehingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan berkenaan sinopsis kes Nurin Jazlin. Kes kehilangan dan pembunuhan Nurin Jazlin pada tahun 2007 merupakan salah satu tragedi menyayat hati di Malaysia. Nurin, seorang kanak-kanak berusia 8 tahun, dilaporkan hilang selepas keluar ke pasar malam berhampiran rumahnya di Wangsa Maju. Selepas hampir sebulan usaha pencarian dilakukan, mayat seorang kanak-kanak wanita ditemukan dalam sebuah beg sukan di Petaling Jaya dan disahkan sebagai Nurin. Kes ini mengejutkan negara kerana melibatkan penculikan, penderaan dan pembunuhan kanak-kanak. Hingga kini pelaku masih belum ditangkap sepenuhnya. Kes ini menimbulkan kesedaran besar tentang keselamatan kanak-kanak dan keperluan pencegahan jenayah. Antara konsep permasalahan dalam kes ini ialah jenayah terhadap kanak-kanak. Yang pertama, penculikan kanak-kanak. Tindakan membawa pergi kanak-kanak tanpa kebenaran keluarga atau penjaga, sama ada untuk tujuan jenayah fizikal, seksual atau eksploitasi. Yang kedua, keganasan dan penderaan kanak-kanak. Merangkumi penderaan fizikal, mental, emosi dan seksual. Yang ketiga, kecuaian atau kekurangan pengawasan. Kanak-kanak yang bergerak bebas tanpa pemantauan mudah menjadi sasaran penjenayah. Yang keempat, kegagalan sistem keselamatan masyarakat. Komuniti yang tidak peka, pengawasan awam yang lemah serta kekurangan mekanisme amaran awal, contohnya sistem amaran kanak-kanak hilang. Saya akan menerangkan mengenai faktor utama permasalahan. Berdasarkan penganalisis jenayah dan laporan media, faktor-faktor ini menyumbang kepada yang pertama, kanak-kanak berjalan sendirian. Nurin dilaporkan keluar ke pasar malam tanpa ditemani oleh orang dewasa. Yang kedua, persekitaran yang tidak selamat. Lokasi sesak, ramai orang akan menyukarkan untuk mengenal pasti suspek. Dan yang ketiga adalah modus operandi penjenayah. Penjenayah sering menyasarkan kanak-kanak, terutamanya perempuan, kerana mereka lemah dan mudah dipujuk. Yang keempat adalah kekurangan sistem pencegahan awal. Pada waktu itu, Malaysia belum mempunyai sistem amaran kanak-kanak hilang seperti Nur Alert. Yang terakhir adalah kurangnya kesedaran keselamatan. Kanak-kanak tidak didedahkan secara mendalam tentang cara menjaga diri atau tindakan jika didekati oleh orang yang tidak dikenali. Di samping itu, kesan permasalahan kepada diri dan orang lain. Yang pertama, kesan kepada mangsa. Trauma fizikal dan emosi, walaupun mangsa sudah meninggal, penderitaan dialami sangat berat. Hak keselamatan dan perlindungan terabai. Yang kedua, kesan kepada keluarga. Kesedihan mendalam dan trauma berpanjangan. Rasa bersalah, tekanan emosi dan ketidakstabilan keluarga. Hilang rasa percaya kepada masyarakat. Yang ketiga, kesan kepada masyarakat. Ketakutan, panik dan hilang rasa selamat. Kecurigaan antara ahli masyarakat. Jatuhan imej keselamatan negara. Yang keempat, kesan kepada sistem negara. Mendorong kerajaan mengubah sistem Nur Alert. Menyedarkan polis, keselamatan agar lebih ketat dan efektif. Seterusnya, saya akan membincangkan strategi menangani permasalahan. Yang pertama adalah pendidikan keselamatan kepada kanak-kanak. Ajarkan konsep jangan ikut orang asing. Ajarkan strategi larikan diri, menjerit cari bantuan. Kenalkan sentuhan selamat dan tidak selamat. Yang kedua adalah pengawasan ibu bapa. Tidak benarkan anak kecil keluar sendirian. Wujudkan kod keselamatan keluarga iaitu password keluarga. Yang ketiga adalah komuniti yang peka. Program ronda kawasan, tindakan segera jika nampak kanak-kanak berkeliaran tanpa penjaga. Laporkan kelakuan mencurigakan, penguatkuasaan undang-undang. Kamera CCTV di kawasan pasar malam, taman, jalan sibuk. Hukuman lebih berat kepada pesalah kanak-kanak. Percepat siasatan kes kanak-kanak hilang. Dan yang kelima adalah sistem amaran awal seperti Nur Alert. Maklumat kanak-kanak hilang disebarkan cepat kepada seluruh negara, meningkatkan peluang mangsa ditemui dalam masa 24 jam. Akhir sekali, pesanan kepada diri dan orang lain.
Yang pertama, pesanan kepada diri, sentiasa peka terhadap keselamatan diri dan orang sekeliling. Jangan mengambil mudah pergerakan kanak-kanak. Ketahui langkah pencegahan dan cara bertindak dalam situasi kecemasan. Seterusnya, pesanan kepada ibu bapa atau penjaga. Jangan biarkan anak kecil keluar sendirian. Luangkan masa untuk mendidik anak tentang bahaya orang asing. Utamakan keselamatan berbanding keselesaan. Pesanan kepada masyarakat, jangan bersikap ini bukan urusan aku. Ambil tindakan segera jika melihat perkara meragukan. Pesanan kepada kerajaan atau pihak berkuasa, perkasakan lagi penguatkuasaan jenayah kanak-kanak. Itu sahaja perbincangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.